Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala bil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahu al-'azim. Yang mati dan juga yang dimuliakan seluruh para hadirin, pertama dan namanya saya akan merapatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat dan kurniaannya, dan juga di atas segala ujian yang berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita sentiasa terus istiqamah, jadikan diri kita sebagai hamba yang benar-benar bertakwa, kita melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dapat dipertemukan kembali, insya-Allah, pengajian kita seperti biasa, kuliah Zuhur melalui kitab Sakaratul Maut dan Alam Kubur. Kitab yang membicarakan mengenai tentang hal-hal kematian, tanda-tanda kiamat, dan juga peristiwa-peristiwa di alam akhirat. Baik, insya-Allah tuan-tuan, pada tengah hari ini kita akan teruskan. Kita masih lagi berada di bahagian kiamat, tanda-tanda kiamat, dan kita sudah pun berada di fasa yang kedua. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini kita nak kongsikannya dua tanda kiamat kecil yang berikutnya. Yang pertama dulu, iaitu umur umat akhir zaman. Umur pendek, luasnya rahmat. Ya, umur umat akhir zaman, umurnya pendek, luasnya rahmat. Baik, hadis yang berbunyi an Sa'ad ibn Abi Waqqas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la arju an la tanju ummati inda rabbaha ayuakhirhum niful yawm kila li Sa'id wa kam nifu dhalikal yawm qala khamsu mi'ata sanah. Yang bermaksud dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku benar-benar berharap umatku selamat di sisi Tuhannya. Jangan sampai mereka ditangguhkan umurnya sampai setengah hari lagi. Seorang bertanya kepada Sa'ad, berapa lama setengah hari itu? Sa'ad menjawab, 500 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Baik, keterangan sebenarnya maksudnya, hadis ini kita beritahu salah satu sebenarnya pengharapan daripada Nabi agar kita umatnya tidak disiksa lama. Bermaksud, membawa maksud iaitu rahmat dan kasih sayang Allah terhadap umat Nabi dengan azab atau tempoh ujian di dunia taklah sepanjang ataupun seberat umat-umat terdahulu. Maksudnya apa? Bila mana dalam konteks dalam hal ini bahawa kita umat kita ni, Nabi Muhammad dan umat-umatnya ni umurnya tak terlalu panjang macam umur ataupun Nabi lain yang panjang. Lepas tu dia punya ujiannya berat, kalau kena azab pun dahsyat. Tapi berbezalah umat Nabi Muhammad, umurnya pendek, banyak rahmat. Kalau kena azab pun tak, Nabi harap tak terlalu berat ataupun terlalu lama. Maksudnya, maka frasa ini tidak bermaksud umat Nabi tidak akan lihat langsung. Cuma ni tuan-tuan, azab kita ni lebih ringan ataupun lebih singkat berbanding umat Nabi yang lain, kerana sifat rahmat Allah terhadap kita. Ini satu benda kita kena bangga lah tuan-tuan. Kita kena bangga bahawa kita merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak rahmat, banyak bantuan, banyak syafaat, berbeza dengan umat Nabi yang lain. Yang kedua,
Umat Nabi tidak akan diuji sepanjang umat-umat terdahulu. Contohnya kaum Nabi Nuh. Tuan bayangkan Nabi Nuh tadi umurnya berapa? 1000 lebih. Berdakwah 900 tahun. Berapa orang diikut? Yang ikut apa yang Nabi Nuh bawa. Apa yang berlaku bila Allah turunkan azab? Habis semua kena. Melainkan Nabi Nuh dan juga beberapa pengikutnya. Kaum Ad, kaum Samud, dan banyak lagi lah tuan-tuan. Kaum Nabi Ad bagi contoh. Kalau Allah turunkan azab di Nabi Nuh punya kaum, angin kencang lagi sejuk, selama beberapa hari memusnahkan mereka. Kaum Nabi Samud, Nabi Soleh, yang Nabi Soleh waktu itu tunjukkan mukjizat Allah yang adanya unta kan. Kemudian mereka sembelih. Apa yang berlaku? Allah datangkan suara pekikan yang dahsyat, gempa bumi selepas mereka membunuh unta mukjizat. Kaum Nabi Lut, yang kebanyakan mereka ni adalah sifat suka sesama jantina, yang kita panggil homoseks kan, dan sebagainya. Apa yang berlaku? Hujan batu dan bumi diterbalikkan akibat perbuatan homoseksual. Kita pun baik juga homoseksual tu kan. Bala tak ada pun. Ada bala pun kena sendiri. Sebut je gitulah. Kalau zaman Nabi-Nabi yang lain, kalau Allah turunkan bala, habis semua. Pasti kena. Kalau kita ni mungkin taklah semua tadi, ya. Dan banyak lagi lah tuan-tuan. Tempoh dunia selepas kebangkitan Nabi Muhammad SAW hinggalah kiamat amat singkat, menunjukkan rahmat Allah yang mahu mempercepatkan berakhirnya ujian dunia kepada kita. Ini salah satu rahmat, ya. Baik, kemudian kiasan setengah hari. Dalam hari tadi ada perkataan nisfu yaum, setengah hari. Baik, ungkapan setengah hari itu dalam hadis di atas bukanlah ukuran literal seperti 12 jam, ya. Setengah hari kan bawah 12 jam daripada satu hari. Cuma nak beritahu, dia adalah kiasan yang menggambarkan betapa dekatnya kiamat berbanding zaman-zaman sebelumnya. Betullah kita dipanggil umat akhir zaman, sebab umat yang dekat dengan hari kiamat. Maka hari ini juga menggambarkan harapan dan doa dari Nabi SAW supaya kita diringankan azab di akhirat jika diazab sekalipun. Satu. Yang kedua, kalau kena dekat dunia ni tak panjang. Maknanya azab itu dekat dunia tak lama lah. Macam kaum Nabi lain berpuluh tahun kena azab itu je, kita tak ada lah. Kali terus mati je dah senang. Ambil juga, ya. Supaya fitnah dan kesesatan tidak berlarutan terlalu lama. Dan juga supaya mereka ni kita cepat bertemu dengan rahmat Allah, sama ada di dunia dengan keampunan ataupun di akhirat melalui syafaat. Mudah bagi kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ya. Dan kemudian ringkaskan lagi, termasuk juga lah simbolik kepada umur umat akhir zaman ini. Nabi kata dalam hadis yang bermaksud umur umatku antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit sahaja yang lebih itu. Begitu juga lah tuan-tuan, kita merupakan umat Nabi Muhammad yang umurnya tak panjang berbanding dengan umur Nabi lain. Umur umat Nabi lain simbolik kepada Nabi mereka. Macam Nabi Nuh, umur yang panjang, begitu umat dia sama. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan macam-macam lagi Nabi. Termasuk ada dengan Nabi kita Muhammad SAW yang dia wafat pada tahun 63 tahun. Itu simbolik umur kita gitulah. Itu yang Nabi kata, umur umatku antara 60 hingga 70. Nabi kata yang lebih 70 tu sedikit lah. Kita anggap bonus. Subsidi boleh lah, subsidi. Ya, tak tahu lah berapa tahun subsidi tu, ya. Tapi nak sebut itu rahmat. Cuma nak sebut yang panjang umur ni memang tak lama, tak ramai. Memang kebanyakannya tak sampai 70. Sebelum mak ayah saya pun sama juga. Mak saya meninggal 66, ayah saya meninggal 69, tak sampai 70. Kalau saya dengar orang-orang yang meninggal pada masa kini pun begitulah, 65, 66, 64. Ada yang kadang tak sampai 60 pun meninggal. Sangat-sangat banyak. Yang 70 lebih, 70 lebih ni kurang lah. Bolehlah kira, tapi tak pernah. Tapi memang ada umur sampai 1 lebih. Tempat saya tu, bulan puasa tu ada seorang makcik, masa dia meninggal 104 tahun. Lama tu, 104 tahun baru meninggal. Tapi jarang. Kebanyakannya umur kita ni tak lebih daripada 70. Kalau sekarang umur kita 40 kan, ibaratlah 45 untuk mungkin tak sampai 30 tahun tidak meninggal, betul.
Jadi apakah persiapan kita? Tak ada persiapan, susah lah. Jadi kita kena buat persiapan, ya. Baik, kemudian apa pun tuan-tuan, dalam perihal tadi, walaupun umur umat Nabi, umur kita ni pendek, Allah gandakan pahala amal kita, tuan-tuan. Ini beza dengan kalau umur umat Nabi lain, tak begitu. Tapi kalau kita umat Muhammad, Allah gandakan pahala amal kita. Diberikan kelebihan Lailatul Qadar sebagai contoh, di mana pada waktu itu kalau kita beribadat walaupun dengan solat 2 rakaat sekalipun, pahala kita menyamai hingga 83 dan 4 tahun. Sebutnya kita punya kelebihan. Dan ketika diberikan kelebihan syafaat dan rahmat dan ampunan yang sangat luas juga. Yang keempat, dan menjadi umat terakhir tetapi umat yang pertama masuk ke dalam syurga. Inilah kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad walaupun umur kita tak panjang. Apa boleh kita mahukan? Kejar je lah akhirat itu, ya. Kalau Nabi lain, umat Nabi lain, satu syafaat. Tuan-tuan, salah satu Nabi yang tak gunakan lagi syafaat. Setiap Nabi ni Allah bagi syafaat. Satu bukan syafaat lah, dia doa. Satu doa yang bila mana mereka minta Allah akan kabulkan. Tak cakap banyak. Maka Nabi kata, sesungguhnya Nabi yang lain ada diberikan doa khusus untuk umatnya. Semua Nabi dah pakai lah, tuan-tuan, kecuali aku. Nabi tak guna apa dia. Nabi nak gunakan nanti waktu di akhirat pula, untuk masuk ke dalam syurga. Itulah kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi banyakkanlah berselawat kepada Nabi supaya kita termasuk dalam golongan yang mendapat syafaat nanti di hari akhirat, ya. Maka tuan-tuan, apapun, kiamat mungkin jauh pada kiraan dunia, tapi sangat dekat dengan kita punya perjalanan. Kerana bagi setiap insan, kematian pun adalah kiamat kecilnya. Kalau kita tak kiamat, mungkin kita mati dulu. Kalau tak mati, mungkin kita akan nampak kiamat. Apapun, persiapkanlah amal ibadat, persiapkanlah segala iman, takwa kita, kita bersedia untuk menemui pencipta kita pada bila-bila masa saja. Allah berfirman, yas'alukan nas anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ah takunu qariban. Yang bermaksud, manusia bertanya kepada wahai Muhammad tentang kedatangan hari kiamat, katakanlah sesungguhnya pengetahuan mengenai hanyalah ada di sisi Allah, dan apa jalan yang kau dapat mengetahui boleh jadi masanya datang tidak lama lagi. Surah Al-Ahzab ayat 63. Baik, tanda yang terakhir, tanda yang kedua untuk hari ini, iaitu ulama tidak diikuti, kebatilan menjadi ikutan. Ulama tidak diikuti, kebatilan jadi ikutan. Hadis yang berbunyi, an Sahal ibni Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yudrikni zaman aw la tudriku zamanan la yattaba'u fihi al-'alim wa la yastahya min al-halim qulubuhum qulubul a'ajib wa alsinatuhum alsinatul arab. Yang bermaksud daripada Sahal bin Sa'd as-Sa'idi, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, jangan engkau temukan aku dan mudah-mudahan kamu ni, waktu itu Nabi cakap kepada sahabat, tidak bertemu dengan suatu masa di mana para ulama sudah tidak diikut lagi, dan orang yang penyantun ni maknanya orang yang baik akhlaknya, sudah tidak disegani lagi. Hati mereka seperti hati orang ajam pada fasihnya, lidah mereka seperti lidah orang Arab pada fasihnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Keterangannya, tuan-tuan, jadi saat dunia yang sibuk mengejar pujian manusia. Hari ini kan orang semua nak buat sesuatu yang boleh mendapat pujian, perhatian manusia, publicity dan sebagainya. Termasuklah, tuan-tuan, suara ulama semakin lama semakin tenggelam dalam hiruk pikuk kebisingan fitnah. Nasihat dari ulama semakin lama semakin tenggelam. Mereka ulama yang satu ketika dahulu dihormati sebagai pewaris Nabi, hari ini mereka banyak yang dicemooh, dipandang sinis, malah ada yang dijadikan bahan jenaka di media sosial. Sekarang lagi lah media sosial ni ada tempat
platform, bila orang tak puas hati dia orang akan hentam. Termasuklah para ulama tidak terkecuali, tuan-tuan. Dan kata-kata mereka tak lagi dengar dengan telinga iman, tetapi ditolak mentah-mentah oleh hati yang sudah pun keras. Inilah zaman terbalik di mana kebenaran dihina dan yang menyesatkan diagung-agungkan. Bila mana ialah nasihat para ulama, suara-suara ulama dan sebagainya tidak lagi dianggap sebagai satu nasihat, satu pegangan, maka masyarakat akan memilih benda-benda yang tak betul jadi panduan, ya. Dan inilah sebuah tanda yang telah lama diberi amaran oleh Nabi bahawa menjelang kiamat ilmu akan dicabut bukan dari buku tetapi dengan wafat dan dihinanya para ulama. Ya, sebagai contoh, tuan-tuan, apa yang berlaku kita boleh kaitkan hari ini. Masyarakat semakin lama sudah agak jauh daripada para ulama. Semua ulama ni tak kisahlah, maknanya yang menyampaikan sesuatu risalah agama. Atau tak kita ke guru-guru kita ke yang suatu dengan ni. Mereka ni masyarakat takut mendekati para ulama. Kerana apa? Kerana khawatir perbuatan mereka akan ditegur. Tapi saya rasa lah tadi untuk hari ni masyarakat kita ni dia tak takut. Dia kalau boleh dia nak tunjuk maksiat yang hebat para ulama. Supaya boleh orang kata apa, alah tak sekarang ulama sekarang bukan boleh tegur pun. Kan? Mana tak bagi tegur lah. Diorang kalau tegur pun dekat baju sorok je. Dekat luar tak ada ni. Itu nak menunjukkan ego. Ini pun ada juga, tuan, Dan terkadang sengaja perkara maksiat itu dibuat di hadapan para ulama mereka untuk menyakitkan rasa ego dan sekaligus untuk menyinggung perasaan mereka. Yang berlaku. Sebab kita nak bilang dalam mereka manusia, ulama manusia juga. Ada benda yang mereka kadang-kadang memang tak mampu nak buat kat luar. Apa dia? Iaitu bila berlakunya benda-benda maksiat, mereka pun tak mampu nak tegur. Inilah kita pun tak. Kita pun nak tegur, tengok je lah. Kita tegur dalam hati je lah. Ya Allah, apa benda lah tu kan. Janganlah benda tu berlaku dekat aku punya keluarga contoh. Dia tak berani nak tegur je. Jaranglah kita jumpa para ulama kita, walaupun dia hebat, ada nama sebagainya, nak tegur dia. Apa kalau ada orang buat maksiat di luar dan sebagainya, dia tengok juga mungkin berani tegur macam ni lah. Ini lah baru. Tapi yang kita tegur ni yang alhamdulillah lah, okey-okey lah kan. Baru nak tegur sangat. Tapi yang nak tegur diorang ni macam mana? Diorang kat luar mungkin ada buat benda tak baik, tak ada teguran. Dan sebab tu mereka berani. Yalah, kalau aku buat maksiat pun depan ustaz ke apa, bukan dia berani tegur. Memang betul. Itu satu sebab jugalah. Itu memang kelemahan bagi manusia lah, walaupun mereka ulama dan sebagainya. Pasti mereka kena tegur lah patutnya. Dan termasuk juga, tuan-tuan, pemikiran menolak golongan alim ulama pun hari ini semakin menular ke masyarakat akhir zaman. Kalau kita tengok ke belakang ini, kian marak kita mendengar orang-orang yang menghina ulama. Termasuklah kemudahan dalam bersosial media membuatkan mereka seolah-olah memiliki kebebasan dalam menyuarakan ketidaksukaan dan kebencian mereka terhadap ulama-ulama mereka. Kalau mereka tak puas hati dengan ustaz tu, tak puas hati dengan ustazah ni, tak puas hati dengan pendakwah ni, apa dia buat? Dia pun mungkin je lah benci, marah, tulis dalam media sosial dan sebagainya, memalukan mereka. Ini yang tiap-tiap semakin lama semakin banyak berlaku lah, tuan-tuan. Tak pasti baik, kalau tak suka pun jangan sampai kita macam apa menjatuhkan orang dekat terutama seperti mana media sosial, ya. Sebagai contoh, tuan-tuan, fenomena media sosial menghina ulama. Yang kita nampak hari ini, yang pertama, para ulama dijadikan bahan kutukan dan tindiran dekat media sosial. Kalau tak kena dengan tekak dia, tak puas hati dengan apa yang ditegur lah, sebagai contoh, mungkin diburukkan tak tu sebagainya. Dan bila hari ni tuan-tuan kita tengok, kalau dekat media sosial, apa-apa berlaku isu semasa yang besar-besar lah, kadang-kadang ada ustaz kita ni memang dia berani tegur dekat media sosial. Tapi biasanya dia orang ada nama lah kan. Tak pernah bagus lah, maknanya ada orang rasa bertanggungjawab untuk menegur. Tapi apa yang berlaku? Kau tengok, bila ada ustaz kita tegur benda-benda yang tak sepatutnya dekat Facebook ke apa, nanti yang komen tu kan banyak yang menghentam. Seolah teguran tu bukan teguran. Dia anggap alah ustaz pun sama je gitu. Dia jawab balik macam tu. Habislah orang tak hormat lah. Orang Islam tau, kalau orang bukan Islam tengok, apalah dia punya pemikiran. Itu yang kadang-kadang jadi isu lah. Yang kedua, dipotong separuh. Ini kalau ustaz tu ceramah ke apa, buat video kan, ada kalau orang tak pasti dipotong separuh-separuh untuk sengaja timbulkan salah faham.
Lepas tu kadang-kadang kalau kita nak dengar kuliah ke ceramah kat video dan sebagainya, perlu dengar daripada mula kan. Takut-takut kita salah faham. Yang ketiga, hari ini tuan-tuan, satu posting hinaan ulama, hinaan agamawan boleh mencecah ribuan perkongsian dalam beberapa jam. Ini pun sangat memalukan kita. Bila mana mereka menghantar para ulama-ulama mereka, dijadikan satu bahan Facebook dan sebagainya, dapat orang kata apa? Share, hentaman posting begitu meluas, banyak. Ini memalukan agama Islam sebenarnya. Yang kedua, ulama yang berani tegur maksiat makin dibenci. Ini betul tuan-tuan. Ada yang menganggap mereka dilabel sebagai ustaz ni keras sangat, tak trendy. Tengok juga lah masalahnya. Kalau dah bentuk memalukan apa berkenaan dengan maruah agama ke benda ke, mestilah kita kena tegur dengan keras, kan? Contohlah hinaan kepada Nabi, apa tak marah tu kan? Hang tidak diam je. Hinaan nama Allah, kan? Apa lagi berkaitan dengan hal-hal yang besar, hinaan kepada masjid. Ini yang kita marah. Sebab yang menghina pula bukan dia tak tahu, bukan dia baru lahir. Nah, ini yang kadang-kadang orang kata apa lah ustaz sekarang keras sangat, tak trendy lah. Itu alasan dia. Kemudian sebenarnya mereka ni, para ulama ni sedang melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, yang paling besar masalah tuan-tuan, netizen berani menilai tanpa ilmu. Tak boleh tuan-tuan, ini tak ada. Sebab tak ada ilmu, hanya bermodalkan emosi, ikut-ikutan. Atau mereka lebih percaya kepada golongan influencer lah, yang ada entah apa benda yang putih yang ada. Kalau elok tak apa, entah apa lah, daripada alim ulama mereka. Jadi apa yang berlaku, masyarakat akan merujuk orang yang tidak layak untuk dijadikan panduan. Wal-iyadzubillah. Sangat menyedihkan juga tuan-tuan bila melihat fenomena seperti ini. Pesan ulama mereka tidak diindahkan, tetapi ajaran dari tokoh motivasi tak mana-mana, contohlah yang terbaik punca, entah dari mana kita tahu, di junjung tinggi yang sumber entah diraguan, dan seolah-olah itulah kebenaran yang mutlak gitu. Baik, kemudian termasuk juga hari ini ulama dituduh kolot suka menghakimi, tak memahami perasaan, sedangkan mereka lah pewaris Nabi yang menangis kerana takut umat ini jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul Nabi Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan. Kita bayangkan tuan-tuan, bila Quran dan ulama ditinggalkan, maka syaitan akan hantar pengganti. Maka siapa penggantinya? Jadilah motivator palsu, contohlah. Sekarang banyak orang-orang nak jadi motivasi, motivator lah, nak jadi orang yang sampaikan satu maklumat tapi benda itu tak pasti, tak sumber daripada mana. Ada yang memang nak jadi ustaz pun ada. Kita panggil apa? Ustaz apa? Ustaz Facebook, ustaz TikTok, instant cooler, pakar segera, yang cakap tak ada apa isi lah, menentang saja. Yang ni yang banyak. Jadi apa yang berlaku, maka timbul ajaran sesat, falsafah barat yang diagungkan, dan agama baru yang bertopengkan dinding dan sebagainya. Sebagai contoh, maka termasuk juga tuan-tuan, sebahagian mereka ni, masyarakat, memilih jalan yang lebih sesat dan ekstremis, iaitu mencari kesalahan para ulama mereka. Ini lagi tak ada kerja tuan-tuan. Dia tunggu je ustaz tu buat salah sikit, masa ni lah kita akan jatuhkan dia. Ada golongan macam ni. Yang kita risau lah tuan-tuan ni. Mereka menunggu peluang dan dari ucapan dan pendapat-pendapat ulama mereka yang mungkin mereka rasakan pelik. Bukan pelik pun, mereka tak belajar juga. Itu jadi isu sebagai contoh lah. Kemudian mereka selewengkan kenyataan ulama mereka sebut dari pengertian yang sebenarnya. Ini pun biasa berlaku lah. Akhirnya tuan-tuan, apa yang berlaku, mereka melakukan perkara tersebut demi menormalisasikan kebiadaban mereka dalam memburuk-burukkan ulama. Ini yang tak apa nak baiklah. Yang hari ini kita tengok sedang semakin lama semakin jadi. Dan fenomena hari ini memang ketara tuan-tuan. Nada serangan terhadap institusi agama pun ataupun para agamawan semakin kasar.
terbuka dan tidak beradab. Walaupun kesilapan yang berlaku itu bersifat individu. Saya pernah sebut dulu ni, ialah kita manusia tuan-tuan, bukannya Nabi. Para ulama pun juga, para ustaz-ustaz itu dan sebagainya. Cuma ialah kalau nak beritahu lah yang ada title agamawan ni, satu je nasihat ni, kalau boleh jaga diri tu baik. Jangan sampai bila kita, ialah kita ada title agamawan, tuan guru ke syekh, habib, kiai, bambu, ustaz dan sebagainya. Bila kita buat benda yang tak sepatutnya, apa yang benda maksiat, memang harulah jadi tuan. Dan orang akan bertambah tak respect. Satu, yang kedua orang akan pukul rata dulu. Kalau ustaz kalau semua sama je habis mana boleh cakap ni. Walaupun kadang yang buat salah tu orang dua, nanti tak nafikan lah. Ada dia memang buat masalah dan sebagainya. Dan sekarang kan zaman macam-macam kan, semua perlukan sesuatu kan, dengan apa berlakunya apa skandal dana awam contoh kan, zakat ke kan, masalah macam-macam lagi lah yang memalukan seorang title agamawan. Orang akan hantam habis-habisan. Dia bukan hantam tak, dia akan hantam semua. Sama je semua ni. Semua sama habis lah. Bukan ustaz saja, dia akan hantam institusi agama. Dan apa, jabatan agama dia hentam, majlis agama dia hentam, mufti pun dia hentam, ulama semua, lagi lah ustaz tak, semua je hentam. Akhirnya ada orang lagi nak dengar. Akhirnya orang tak percaya lagi lah dengan golongan agamawan. So kalau golongan agamawan ni, diorang kena lebih hati-hati lah, jangan buat benda yang memalukan lah. Kalau orang tidak respect, itu pesan untuk siapa yang bergelar agamawan. Baik, kemudian tuan-tuan, wujud juga agenda menormalisasikan kebencian terhadap agama. Ini memang wujud yang dibawa oleh golongan liberal. Sebab tu kalau tuan ingat pada awal 2000-an ada golongan liberal ni. Ini kat Malaysia lah, tak payah jauh lah tuan. Bagaimana mereka pernah menyatakan bahawa mereka mencadangkan kalau boleh jabatan agama ni digugurkan, gone away. Tuan-tuan, kalau jabatan agama digugurkan, habislah semua pun boleh tergugur. Majlis surahnya akan menjadi berserabut itu. Mahkamah syariahnya akan jadi kalam kabut. Tak ada panduan, tak ada sistem. Ini alasan mereka sebab buang masa, buang duit. Betul kan? Sebab kita bukan negara yang lain. Kalau negara lain macam Indonesia tuan, orang tak ada sistem macam kita. Sebab agama ni berterabur. Tengok ajaran sesat kat sana, macam cendawan tumbuh suka hujan, susah sangat nak kekang. Mengharapkan mereka sendiri yang boleh berubah lah tuan. Di sini kita masih ada kuasa, masih lagi ada tindakan. Itu mudahnya kita bersistem agama dalam negara kita. Itu bedanya lah. Kalau jabatan agama itu gugurkan ke apa ke, tak perlu nak ada mufti, tak perlu nak ada ulama, biarlah dia pandai-pandai lah, dia nak buat agama Islam macam mana, habis terapun itu kan. Dan kemudian maka apabila ada isu, ia akan dijadikan peluru untuk membunuh kewibawaan agama itu, ya. Dan kena ingat, ulama juga manusia, bukan maksum, tapi jangan dibunuh karakternya. Ini pun sama lah, ya. Tak beritahu satu pun golongan agamawan, lebih-lebih lagi yang mengajarkan kita lah. Tuan-tuan pun ada juga guru tuan-tuan, walaupun dia ajar di sekolah kali pun, ustaz-ustaz dia pun kita tak beritahu lah. Kalau dia buat kegelapan kali pun, dia tak guru kita tuan. Kegelapan perlu ditegur, cuma ada adab kan. Hormat macam kita dengan mak ayah lah. Mak ayah kita tuan-tuan, sama lama mak ayah kita. Kalau dia buat silap, kita tak boleh tegur, boleh, tapi ada adab. Sama macam guru kita pun, itulah guru kita sama lama ni tuan. Dia buat salah, boleh tegur, boleh, tapi perlu ada adab. Bukan ya ditelanjangkan dengan aib, bukan dihukum secara kolektif. Ini bahaya. Inilah pemikiran liberal yang bawa supaya kita buat macam itu tuan kepada agama kita. Tak baik macam ni, ya. Dan sedangkan Nabi bersabda, siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aib di dunia dan di akhirat. Baik, kemudian ada sebuah riwayat daripada Abu Darda berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan wang dinar ataupun dirham. Mereka itu hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil peruntungan yang sangat banyak. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ya, nak sebut para ulama kita ni dia penyambung warisan ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita. Sebab tu ilmu ni tuan-tuan jimat. Ilmu ni tak dibayar. Walaupun tuan-tuan kata mana ada tiap bulan aku bayar ustaz tu datang majlis dalam surau. Tuan-tuan bayar bukan sebab ilmu dia, bayar sebab dia punya komitmen, dia punya masa dia, dia punya minyak motor dia, minyak kereta itu. Kalau nak ilmu ni mahal tuan-tuan, ilmu tak boleh bayar. Ilmu ni memang kita sampaikan. Itu maksud ni, sebab ilmu ni mahal. Dan Allah juga berfirman, nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Biasalah orang biasa dengan orang yang berilmu ni begitu, ya. Dan para ulama adalah orang-orang yang berilmu yang menjadi penerus dakwah para nabi. Kedudukan mereka dan keimanan mereka tentu lebih mulia dan tinggi dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Sebab itu kita menghormat guru-guru kita. Walaupun guru kita itu dulu ajar kita kat sekolah rendah sekalipun, tadika, sama. Siapa guru kita kena hormat. Lagi-lagi yang mengajarkan kita tentang akhirat. Dan ulama lah orang yang paling berjasa dalam menjaga, membela dan menyampaikan kepada kita cara Islam yang suci murni ini. Sehinggalah hari ini oleh itu kita wajib menghormati mereka dan mengakui keahlian mereka. Kita pun bila bezakan mana insan, mana kaca. Kalau dia tak betul, tak payah ikut dia, kan? Kalau dia betul, kita kena mengakui keahlian. Last kali tuan, sebab ada orang pernah tanya lah, ustaz salah ke kalau kita nak kritik ustaz, nak kritik ulama tu, nak kritik Habib tu, nak tegur? Jawapan mudah je tuan. Tegur tak ada masalah. Tegur atas kesalahan dia tak ada masalah, cuma ada cara. Yang kedua, jangan memperlekeh. Dua benda yang berbeza. Sekarang orang nak tegur, bukan tegur kesalahan, dia tegur sambil nak menjatuhkan orang. Kalau boleh gitu, memperlekehkan, seolah-olah ada macam dendam peribadi lah, dia kata. Ayat itu tak boleh. Tapi kalau nak mengkritik, nak tegur ulama, nak tegur guru, kita tak ada masalah. Tetapi tak dilakukan oleh semua orang. Ada satu lagi nak beritahu ya. Contoh, kalau guru kita dia tersilap cakap, mungkin kita salah info, kita tahu benda tu salah dan kita tahu apa yang betul. Baik, kita boleh tegur kadang-kadang kita yang tahu. Mau Ustaz, saya rasa tadi macam ada tak betul sikit lah. Dan dia belajar ni, saya contoh lah, itu tak boleh. Tapi dia perlu beradab, bukan terus direct tegur. Mungkin tunggu kita berdua ke kan, tegur gitu. Ataupun mungkin bila kat rumah kita WhatsApp dia ke, nak tegur kesalahan apa yang dia ajar. Itu cara dia. Yang kedua, kalau boleh nak tegur tu, at least paling tidak pun ilmu dia dengan ilmu tak tu lebih kurang sama lah, mudah. Supaya tidak ada hujahan. Tak takut kita tegur dia, mungkin kita rasa kita betul, agar kita tak tahu pun ilmu yang lain. Bila ustaz tu bagi jawab, kita tak boleh jawab, malu diri. Itu maksudnya beradab. Tapi kalau kita memang tahu, kita pun lebih kurang lebih sama je dengan orang dia ni, boleh hujah, tak ada masalah. Gitu maksudnya. Ataupun kalau kita boleh suruh tak lain teguran, tak ada masalah. Tapi pandangan Ustaz kalau berkenaan dengan lately ni, ulama-ulama yang bangkit sekarang ni lah, lately ni ulama-ulama yang banyak yang menceritakan tentang keburukan sahabat ni, macam mana? Adakah kita nak kena deny ataupun kita macam ni? Dia jelas. Sepatutnya bila bicara tentang keburukan para sahabat ni, dia perlu berhati-hati. Kita kena tahu apa sebenarnya maksud yang dia sampaikan. Kalau dia kata sebagai contoh, dulu sahabat dulu buat macam ni, kita sebagai contoh saja. Tapi kalau memang niat dia memang nak memburukkan sahabat, itu tak boleh lah. Jadi memang kita tegur lah. Cuma dari itu penyampaian, bila mana nak cerita tentang Nabi dan para sahabat, tentang keburukan apa yang mereka pernah buat, kena lebih berhati-hati. Cuma kalau kita kata dulu sahabat pun dah buat macam ni, kata benda yang tak baik, tak baik. Lepas tu kita bagi contoh lah, kita sebelum beri Islam ke, sebelum dapat hidayah ke, itu
boleh dalam sana yang mungkin lagi lah. Kadang cara kita menyampaikan tu kan mungkin ada kita dan sebagainya. Macam contoh kan, mungkin dia nak kata tu satu perkara yang betul, tapi dia menggunakan istilah perkataan tu. Contohlah sahabat ni dia menipu Nabi, dia minum darah Nabi. Bila Nabi tanya dia kat mana dia buang darah tu, dia kata tempat yang paling selamat. Ini pun menipu juga Nabi. Macam mana kalau dia kata menipu? Kalau memang dia nak sedapkan cerita dia, tapi dia tambahkan perisa tu dengan mengatakan menipu. Kita dari dulu tu kita kena jujur lah. Kalau cerita tu ada berkaitan dengan Nabi, Nabi pun mungkin ada cerita selanjutnya apa yang dia akan Nabi. Kalau apa yang contoh Nabi kata benda tu tak betul, masih ada kalangan Nabi, kita cakap itu mungkin tak patutnya Nabi buat gitu je. Tak kabul. Satu yang kedua cara penyampaian kita sebenarnya. Kalau yang kita kalau kita kadang tak betul pun dia orang akan anggap kita macam nak menghina sahabat. Pun baca hati lah. Itu je. Mungkin cara penyampaian, lepas tu info yang tepat. Lepas tu kena dengar jelas-jelas ujung ke ujung. Ini tadi kalau tak, nanti kalau kita dengar separuh-separuh, habis masa ni lah. Kita macam ni cakap buruk sahabat, susah. Gitulah. Maknanya kita kena dengar betul. Apa tu yang menyampaikan tu kena hati-hati lah. Yang kena cakap sesuatu supaya tidak menimbulkan salah faham. Lagi lah baik dengan Nabi ataupun para sahabat. Tapi macam tadi Ustaz cakap, kita boleh kritik kan? Boleh kritik lah. Tapi bila kita kritik, orang kata kita biadab pula dengan ulama. Macam yang kita kritik tu? Macam mana kita kritik? Adakah kita... Contoh kita buat masuk dalam grup lah. Kita beritahu inilah ciri-ciri ulama akhir zaman yang banyak yang suka bercakap dalam konteks yang tak yang tak patutnya tak macam tu. Patutnya tak payah, patutnya cakap direct dengan dia, dengan ustaz tu kan. Direct dengan dia. Tak payah cakap dengan dalam grup menyebab orang lain itu jadi macam tak badak tu, betul lah. Tak badak. Kena cakap direct dengan dia tu. Itu sepatutnya itu bukan direct dalam WhatsApp, susah nanti. Dia akan jadi besar nanti. Lepas tu jumpa ustaz tu kan, ataupun kalau kita tak pandai cari ustaz lain kan, tanya ustaz tu. Lepas tu macam tu, bukan masuk dalam WhatsApp, habis lah. Nanti orang-orang lain pula dia macam faham dia lain pula. Itu yang kita panggil tak beradab. Betul tu. Jadi kalau nak tegur tu memang kena beradab. Tegur atas apa yang dia sebut tentang kesilapan, yang ilmu yang dia tak tahu tak betul, kita tegur dengan ilmu jugalah. Jumpa dia kan, berdua ataupun WhatsApp dia ke, ataupun kalau dia tak boleh kita tanyalah siapa ustaz yang boleh sampaikan kat dia macam tu. Jangan kita bawa benda tu dekat tempat lebih umum macam WhatsApp, dia akan jadi gitu lah. Jadi cuma itulah. Kalau kita rasa kita tak mampu, tak apalah. Cuma boleh je kalau kita nak cakap dengan kawan-kawan kita, cakap benda betul, tapi jangan cakap ustaz apa yang cakap. Itu pun lagi baik. Gitu. Kalau tak nanti bila dia kat luar, dia orang tahu dia macam mana, jadi orang tak hormat, habis lah. Orang mungkin kesilapan satu je, mungkin. Itu kena hati-hati lah. Sebab tu dia kata ni, mengkritik ulama' ni tak boleh dibuat oleh semua orang, melainkan dia sama level dengan ulama' tersebut. Supaya dia ada hujah, kita pun ada hujah. Kalau kita bawa ikut diri kita bawa dalam grup dan sebagainya, dia akan jadi fitnah habis lah. Nanti orang tak faham. Dia kata tak kalau sama je, tak zaman. Aku semua kena. Habis contoh. Tapi apa tahu, kalau dia buat maksiat, contoh kita nampak ustaz tu kat luar, nampak tuan guru tu kat luar, nampak habib kat luar kan, pakai baju pendek pula, contohlah. Atau sedang berzina, atau sedang buat benda maksiat, baik yang ni kita boleh direct tegur. Tapi tegurnya pun bukan jangan memarahi. Biasa nak ustaz, maaf ustaz, kenapa ustaz minum arak ni? Gitu. Contohlah, orang nampak ustaz minum arak ni tu kan, boleh tegur terus direct. Tak masalah, kenapa ustaz minum arak? Gitu. Itu boleh. Itu maknanya direct tegur atas maksiat perbuatan yang buat, direct boleh tegur kalau tak lah. Nanti dia sedar, alamak ya, alamak, lupa lah arak ni, tak boleh minum. Contoh lah. Atau nampak ustaz pergi beli sermak bagian bagi bab pendek. Dia ustaz ni, tak ngajar ni. Tanya ustaz, apa kata pendek? Alamak, lupa lah. Pagi-pagi ngantuk, tak pasal bagi bab pendek lah. Contoh lah. Itu boleh tegur direct, tapi dengan cara yang baik juga. Itu masuk dia. Sebab macam mana pun dia macam mak ayah lah. Mak ayah buat masalah macam mana pun, tegur pun kita dengan cara baik, bukan dengan cara mak ni tak faham lah mak ni. Kan aku dah cakap lah, itu dia haka terus lah. Walaupun dia buat salah, dia salah dengan Allah bukan dengan kita. Itu kadang itu pun sama lah dengan tegur orang sama juga. Tegur kawan-kawan kita pun dengan cara baik. Tak baik lah main macam ni, main judi contoh kan.
Bukan tegur macam kita nak letak di dalam neraka. Itu memang orang lagi menyampah. Itulah maksudnya. Lain-lain dengan ulama dia berbeza lah. Sebab itulah level kita berbeza. Dan teringat apa lagi? Mengkritik ulama tak boleh dibawa oleh semua orang, hanya yang saya sebutkan tadi, yang berkelayakan. Dan kalaulah nak memperlekeh, ini tak boleh. Memperlekeh ulama tidak dilakukan kecuali oleh orang yang hina dan rendah akhlaknya sahaja. Nabi sendiri pun tidak mengakui orang seperti ini sebagai umatnya. Baginda bersabda yang bermaksud, bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati orang tua kami, mengasihi orang muda kami, dan mengetahui orang alim kami. Imam Ibn Barak juga berkata, sesiapa yang mempersedakan ulama maka akan hilanglah akhirat. Itulah Imam Al-Azra'i mencerca ahli ilmu, terutamanya tokoh besar, dan mereka lah termasuk dosa yang besar. Gitulah. Dalam Islam tuan-tuan, kita disuruh supaya menghormati orang lebih tua. Jadi guru-guru kita ni pun dianggap sebagai yang tua. Walaupun mungkin dia muda daripada kita, tapi dalam konteks ilmu ini, guru kita tu adalah seperti orang tua kita. Itulah. Walaupun dia mengaji satu huruf sekalipun. Pasal Nabi pernah kata apa? Aku rela dijual oleh orang yang mengajarku walaupun satu huruf. Maksudnya bukan dia rela jadi hamba dijual, maknanya dia nak sebut betapa dia hormat terhadap orang yang ajarkan dia walaupun satu huruf sekalipun. Tengok macam kita Perdeka punya lapuk kan, yang apa, punya lapuk tu pergi kelas kan. Dan guru kata, ni apa? Adik, ni apa? Se. Sampai je tu dia tak boleh sebut. Dia pun inna lillahi. Tak tahan kami sini lah, guru kami mati. Nampak? Dia sebut juga tu walaupun 4 huruf. Dia kata itulah guru dia juga. Lagilah yang dengan guru kita ni daripada kecil, kita sekolah rendah, sekolah menengah, sampai ke peringkat dewasa dan sebagainya, majlis dan sebagainya, lagi-lagi kita perlu hormat. Itulah maksudnya. Kerana ulama ni ataupun agamawan ini mempunyai jasa yang besar, kerana mereka perantara yang menyampaikan kepada kita agama yang benar. Pegangan agama yang benar penentu buat kita di akhirat nanti, sama ada akan bahagia ataupun ketara. Sebab itulah ada pepatah Arab mengatakan apa? Laula al-murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan kerana guruku, aku takkan mengenal Tuhan. Gitu. Dan daripada aspek ini tentunya hutang kita kepada guru kita cukup besar. Pentingnya ilmu itulah. Dan justru itu orang yang memperlekehkan ulama ni, kalau memang nak memperlekehkan ulama lah, berarti dia tidak menjatuhkan kredibiliti penjaga syariat Islam ini. Jika penjaga syariat Islam ini dijatuhkan, akan mudahlah baginya jalan untuk meruntuhkan pula syariat Islam itu sendiri. Oleh itu, paman sirum seperti ini wajar dibatalkan dan diberikan pengajaran yang secukupnya. Sungguh Nabi teramat marah dalam mereka yang menghina para ulama dan orang-orang yang soleh. Kebencian mereka yang soleh yang selalu menghina Islam dan para ulama sesungguhnya meletakkan diri mereka ke dalam kekufuran. Kemalah termasuk juga lah tadi yang dibenarkan yang memang ada sistem agamawan itu mereka kena lebih banyak. Jangan kita bangga aku ustaz, aku ustazah, aku ni apa, da'i ke kan, aku pun pendakwah, aku ulama, aku tuan guru, aku habib, aku apa, aku kiai. Jangan guna title semata-mata kerja dunia, memang tak lama. Itu pun sama lah, ingat sama benda. Sebab anda lebih besar bawah agama itu, anda buat silap, memang orang yang akan kata. Itu sama-sama lah. Apapun dalam bab ni, teringat perbuatan menghina para ulama salah satu dosa besar yang dibenci oleh Allah maupun Rasul. Dan ini kita dalam memperkuatkan keimanan kita agar tidak mudah terhasut akan kebodohan yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam. Semoga Allah menjauhkan kita dari kumpulan yang menyeleweng dari ajaran Islam yang membenci ulama. Allah berfirman, Qul hal yastawi alladhi ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama kedudukan orang-orang yang berilmu
dikebaikan dengan orang tidak berilmu, pastinya akan mengambil peringatan ialah golongan yang punya akal. Surah Al-Zumar ayat yang ke-9. Jadi itulah tuan-tuan, dua tanda kiamat kecil yang kita dapat kongsikan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan dapatlah sedikit sebanyak menjadikan manfaat dan ibrah untuk kita semua. Saya maaf sekiranya ada kata bahasa dan sebagainya. InsyaAllah ada jumpa lagi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala guru kami, ya Allah. Ampunkanlah seluruh muslimin muslimat, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan apa yang telah kau ajarkan kepada kami, maka kembalikanlah semula kepada kami sekiranya kami memerlukannya, dan janganlah engkau membuatkan kami melupainya. Walhamdulillahirabbil alamin.